Ada satu cerita koma, seorang pemandu teksi. Dia bawa lah seorang ustaz di belakang ni. Nampak gayanya lain macam ustaz yang dibawa tu. Mula-mula dia kata, boleh ke teman nak masang radio ni ustaz? Maklumlah ya, kena bertanya dulu. Tengok berseroban berjoboh belakang tu. Sekarang tak pasal-pasal pula apa dicakapnya ya. Jadi apa kata ustaz tu? Anak muda, zaman Nabi ada radio ke? Ada muzik ke? Jadi haram, bid'ah hukumnya kamu nak masang radio ni, nak masang muzik ini, katanya. Oh, tersentok oleh pemandu teksi ni. Tak apalah, dia kata. Tapi sebelum nak jalan ni rasa panah ni, dia nak buka lah aircon. Sebab dari tadi tak buka lagi aircon. Tiba-tiba dia tanya jugalah ustaz berseroban berjoboh di belakang tu, Tuan ustaz, boleh tak teman nak masang aircon? Panah benar ni, ngopah rasanya. Anak muda, zaman Nabi ada aircon ke? Haram, bid'ah hukumnya kamu nak pasang aircon. Tak payah pasang. Tersentok lagi lah pemandu teksi tu. Lepas tu udah tak pasal-pasal pula berbunyi telefon. Tengok-tengok, bininya nelefon. Dia nak bercakap dalam teksi dia sendiri pun terpaksalah minta izin kepada penumpang di belakang sebab dia nak bayar perjalanan tu ya. Jadi dia pun bertanya lah pada ustaz tu juga, Tuan ustaz, boleh ke teman nak jawab kejap telefon ni? Orang rumah teman ni nelefon, katanya. Anak muda, zaman Nabi ada telefon ke? Haram hukumnya, bid'ah tu. Lagi tersentok lah pemandu teksi tersebut. Lepas itu apa lagi? Dah panah hati dah. Teksi aku, katanya. Aku pun rasanya panah dah hati ni. Baik ku tanya dia balik, Tuan ustaz, zaman Nabi ada teksi ke? Ada Grab ke? Haram, bid'ah lah hukumnya. Dia pun turun daripada teksinya. Dia bukanya pintu belakang. Ustaz, keluar daripada teksi teman ni. Tumpah jumpa orang opini ni. Itulah dia, apa pengajaran yang boleh kita dapat daripada cerita ini.